Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Richworks Titanium Premier Inner Circle Meeting. Peringatan penting, kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan kita semua mestilah mematuhi semua langkah-langkah keselamatan dan peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tempoh PKPP bagi memastikan program Richworks Titanium Premier Inner Circle Meeting berlangsung dengan lancarnya. Kita juga mestilah mencegah penularan virus COVID-19. Pastikan kita bukan penyumbang kepada penambahan kluster yang baru. Sekiranya salah seorang daripada anda tidak mematuhi mana-mana peraturan yang telah ditetapkan, program Premier ICM kali ini terpaksa dibatalkan dengan serta-merta. Anda berkemungkinan besar perlu menjalani pemeriksaan COVID-19 di klinik-klinik kerajaan yang berdekatan serta berkemungkinan berdepan dengan tindakan undang-undang. Bagi yang gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, anda boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 di mana anda boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, saya menyeru kepada anda semua untuk kita sama-sama bekerjasama dan saling ingat mengingati antara satu sama lain. Perkara ini adalah serius dan tidak boleh diambil remeh. Apa yang perlu anda lakukan sekarang? Langkah 1, pelitup muka, face mask. Pastikan anda mempunyai pelitup muka yang disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pastikan anda mempunyai stok pelitup muka yang mencukupi sepanjang program berlangsung. Pastikan anda menukar pelitup muka anda setiap hari. Jangan berkongsi pelitup muka walaupun sesama ahli keluarga. Langkah 2, pembersih tangan, hand sanitizer. Pastikan anda mempunyai pembersih tangan yang mudah dibawa ke mana-mana. Pastikan anda menggunakan pembersih tangan setiap kali bersentuhan dengan mana-mana bahagian atau peralatan yang mudah atau sering disentuh oleh orang awam. Sepanjang program berlangsung, kami akan menyediakan pembersih tangan di setiap tempat keluar masuk Dewan dan di dalam Dewan. Langkah 3, basuh tangan. Pastikan anda kerap membasuh tangan dengan air dan sabun. Langkah 4, pendaftaran masuk Dewan. Anda perlu berada di lokasi yang telah ditandakan di luar Dewan ketika pendaftaran. Pastikan anda telah memuat turun aplikasi MySejahtera dan imbas QR kod MySejahtera yang diletakkan di luar Dewan. Pastikan anda jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain di sepanjang program, tidak kira di dalam atau di luar Dewan. Anda diminta untuk memasuki Dewan secara berperingkat dan anda mestilah terus menuju ke meja anda. Jangan berkumpul di pintu Dewan atau berlegar-legar tanpa tujuan. Suhu badan anda akan disaring ketika masuk ke Dewan. Sekiranya suhu badan anda melebihi 37.5, anda tidak dibenarkan sama sekali untuk memasuki Dewan atau mengikuti program ini pada hari tersebut dan segera diminta ke klinik yang berdekatan. Sekiranya anda mempunyai simptom seperti demam, batuk, sakit tekak, letih atau apa-apa simptom yang lain, anda wajib memaklumkan kepada tim Richworks dengan kadar segera. Sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang baru sahaja atau pernah menghidapi COVID-19 dan belum lagi disahkan bebas COVID-19, anda mestilah memaklumkan perihal ini kepada pihak penganjur dengan kadar segera. Anda berkemungkinan perlu pergi ke klinik atau hospital kerajaan untuk diperiksa. Langkah 5, keluar Dewan. Pastikan anda melalui laluan keluar yang telah ditetapkan. Pastikan anda keluar Dewan secara berperingkat dan tidak berkumpul di laluan keluar Dewan.
Pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka dan perjarakan fizikal 1 meter dijaga. Langkah 6. Dewan makan. Tempat makan anda disediakan di luar dewan. Satu meja akan hanya menempatkan 5 orang sahaja. Anda tidak dibenarkan menarik kerusi tambahan ke meja anda sekiranya semua kerusi telah dipenuhi. Langkah 7. Tempat solat. Surau ada disediakan di luar dewan berdekatan dengan ruangan makan. Pastikan anda mematuhi perjarakan fizikal 1 meter antara satu sama lain ketika berada di dalam surau. Namun, anda dinasihati untuk mengerjakan solat di bilik anda masing-masing. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan diri anda dan memastikan diri anda mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Pastikan anda memberikan kerjasama yang terbaik bagi memastikan Premier Inner Circle Meeting kali ini berjalan dengan lancar. Kami doakan yang terbaik untuk anda semua.